Bayam. So hari ni kita buat ni akar sayur ni, akar sayur. Untuk anchor punya primer korang just pakai sekali je, lepas tu dia tak perlu gosok. Dia auto halus lah geng. Kita dah primer, lepas tu saya nak buat undercoat color putih. Hari ni kita pakai undercoat color putih geng Fluorescent green, okey random je. Fluorescent orange. Okey, lepas tu fluorescent pink. So yang ni random geng korang nak letak belah sini ke, belah situ, tak kisah. Fluorescent blue 77. Kita pakai masking macam ni. Yang ni lekat je geng. Kalau pakai masking macam ni. So sekejap lagi kita akan spray, kita tengok dia punya hasil macam mana. Apa-apa akar yang agak-agak nampak serabai macam ni boleh pakai geng, okey? Tapi spray jangan terus dekat tau geng. Just layer-layer je, spray layer-layer je. Kita nak dia punya efek je. Okey? Okey tak okey? Nampak okey tak? Okey tak okey? Yang ni memang sangat-sangat simple, senang lah geng. Saya rasa design ni memang sangat senang lah. Untuk candy korang tak kisah, boleh pakai candy apa-apa semua boleh. Okey. Okey, clay kita nombor 1. Wow, clay kita pun padu kan. Boleh tengok dia punya kilat tu, tengok macam mana. Baru satu layer. Okey, yang ni saya buka dulu kita punya masking. Tengok saya punya hasil hari ni. The King of Bayam. Bye bye geng. Bye bye. Jumpa lagi guys. Aja.